Okay, Assalamualaikum kepada semua yang menonton video ini. Hari ni ada seorang hamba Allah ni belanja saya makan roti daging. Ni nama dia di Pasar Seni, roti daging. Saya difahamkan nama dia Chinese Imperial Beef Roti. Ni mungkin makanan-makanan popular di negara China, seperti Guangzhou ke, dekat Shanghai ke. Kita boleh tengok siap sekali, ada halal lagi dah. Okay, kita tengok dia punya roti dia macam ni. Kita buka, kita tengok roti dia macam mana. Ni roti dia. Kalau kita makan sikit. Betul lah. Daging. So, rasanya sedap. So, kepada mereka penggemar-gemar roti ni, support. Terima kasih.